Katanya cantik. Katanya Norma cantik kan? Okay, let's see. Cantik ke tidak? Saya dah banyak content reference nak buat ni, tapi kita punya videographer tak tahulah boleh buat ke tak. Gambar dulu. Foto duluan. Kita dah habis. Okay, refer tu Adam. Kita ikut jalan apa ni? Peak Garden. Adam. Miro yang ajak pergi sini. Itu. Okey ke tu? Wow. Macam nak canak naik dia. Jangan berjaya tu. Sikit-sikit tu. Aduh. Mirul. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak pernah naik. Tu ni. Tak apa, ada lift. Kita ada lift kat atas. Okey ke? Tengok baru 15 minit. Pacak lagi. Biru kat depan tu dia tinggal kita. Ha? Ikut je Peak Garden tu. Dia tulis ada Peak Garden tu. Okay guys sekalian. Semua okey ke? Kak okey kak guys sekalian. Okey. Okey. Bagilah biar dia orang tahu. Making positif. Kalau tak siapa nak naik macam mana? Ya, penat gila. Cair makeup aku. Memang cair tu. Okay guys, hari ni kita semua peserta kita telah keletihan. Tapi insyaAllah kita akan sampai juga ke destinasi. Sampai tengok, sampai. Azab itu, azab. Baik. Nasib baik. Apa ni tak Daniel tak ikut kalau tidak aku. Penat. Aku Lagi ke? dia dah macam Alamak, ni ada lah. lagi lah. Dah macam Blacky je. Macam tu lah dikelilingi. Cair makeup. Cair makeup. Penat juga. Cair makeup. Cair makeup saya. Apa, semangat. Maggi ada. Maggi ada. Masuk track tu ikut. So kita sampai dekat sini. Kita pilih sini. Kita pilih Peak Garden. Kat situ ada macam tu kan. Semua tu. Pilih Peak Garden. Track dia canak-canak. Penat dia canak-canak. Saya jalan slow-slow dulu. Kita dah lah jarang-jarang hiking. Okay lah. Terima kasih Kak Ngah, memang cantik. Ger. Kita pilih exit A kot. Kita tak pergi Peak Garden yang kita pergi Pasir Cermin. Ini akan cerita dia dah. Pancit dah. Tapi view lawa tau. Kita untuk view je lah. Mampoi aku panjat tinggi tu. Cair View makeup. construction. Kita ada excavator, bulldozer. Boleh ya?
Diorang pilih jalan ikut ni. Boleh. Jalan sini. Akak jangan gerakkan ni. Turunkan satu kaki je. Satu kaki lagi jangan gerak. Pegang tali. Ya, tali okey. Bukan buat muka penat, memang penat. Punya track macam ni ya. Macam gila. Okey tak? Sini ada tali ni. Ha ni. Ha, pegang tali. Belakang. Badan dia belakang. Ha, okey. Good. Okey. Oh, sangat mencabar. Bontot okeylah saya belakang. Penat sangat. 2 jam setengah dah kita orang berjalan. Tak sampai lagi tak terjaminnya. Penatnya. Kita kena scam. Ini dekat tasik. Pagi. Lebih berdan rumah tu. Okey. Kita dah sampai Tasik Cermin. Bapak penat. Tak payah pergi. Harap aku dah. Ada ni ke? Okey, air. Tengok. Ha? Kenapa kau jerit? So, kau masak. Kita kau makan. Satu je. Okey, sampai kat sini Okay, 3, 2, 1. Okay, 3, 2. Neck posing. Dah. Okey lah. Siapa nak upload gambar aku buat lelap dekat Mama jangan dayung. Kakak bagi direction ni. Sikit arah sana. Jangan dayung dia kakak bagi. Tak. Diorang dah jalan tak? Okey ni. Kanan. Kiri. Kanan. Video dulu lah. Cantik kok. Cantik lah. Menyesal. Saya ambil gambar. Saya ambil gambar view lah. Wah, kayu. Dia tak reti tu. Okey ke tidak? Kita tengok dia orang punya gambar. Kok.
12.43 kita kena ke sana dah. Dua 12.43 kita kena ke sana dah. Macam berpusing situ je. Elok langgar tiang kat depan tu. Ui-a. Ui-a. Kau nak pergi mana? Kak Nazimah jangan bully kawan saya. Kayu. Kelah kabut dah ya Allah. Kiri kanan. Weh, masalahnya tengah aku ambil video lah. Kiri kanan gitu ni. Ya. Tak apa, kita orang boleh tolak. 1, 2, 3. Ya Allah, dua orang ni bertuah sungguh. Baik adik tu. Ada survival skill tu. Bagus sikit. Mak dengan akak boleh ke laut. Mampus. Macam mana boleh basah? Dia ada skill. Kita tumpang kereta. Hai guys, update terkini. Tak larat ikut trek tadi jauh nak mampus. Kita Jalan tadi lagi